Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesailah sudah program ziarah Mahabbah, yang mana pada kali ini program ziarah Mahabbah telah diadakan di Kampung Taman Seri 100, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Taman Seri 100, Kuala Besut ini. Dan diharapkan dengan kota infak ini dapat memberikan manfaat dan meringankan sedikit beban yang diterima oleh penerima-penerima untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini. Saya pengurusi DPKK Taman Seri 100 mengucapkan terima kasih kepada Muslim Nazia yang banyak memberi sumbangan kepada Asnaf. Sakitnya sakit gam? Kita sakit gaut, darah tinggi. Gaut, darah tinggi? Batu mata. Mata jadi kelabu ke? Kelabu. Kita tak kerja lah ni, kita sakit lutut. Lutut kita besar ni, belok ni, kecil. Olah agak pendapatan daripada isteri tu. Darah tinggi, Kolesterol. Banyak jugalah. Dah kali tak kerja. Dah baru ni kita kerja. Kerja kan apa dulu? Kita buat gerai biasa-biasa gini lah. Kita buat gerai. Kerja besi lah. Kerja dalam seminggu 3 hari lah kita kerja. 3 hari je? Buat selebihnya kita tak kerja. Sebabnya kita tak sihat. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dan penderma di luar sana, kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, Al jazal ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.